Sinki tersumbat. Woo! Happy birthday to Lucky and Afi. I'm a mom now. I'm not mommy anymore. Okay, so hari ni Suri nak tukar bilik Lucky ni jadi bilik Suri, bilik store dan bilik shooting dan bilik tempat dia orang buat kerja sekolah juga. So nak angkut semua ni keluar, letak dalam bilik ni. Bilik ni akan jadi bilik dia orang. So Suri kena keluarkan semua ni. Ni semua belum siap unpack lagi sebab Suri dah tahu Suri akan tukar bilik. Jadi Suri tak letak barang-barang dalam kotak ni atas rak lagi. Semua ni keluarkan sekejap lagi. Tunggu sepupu Suri datang untuk angkat yang berat-berat. Lepas tu nanti Suri tunjuk selepas. Kita dah keluarkan separuh barang. Katil dah keluar kat sini, baru pasang. Ni kena cabut dan pasang. Okay, ni kita dah masukkan almari, rak belah sana masuk bilik ni. Sekarang nak letak mesin jahit kat situ dengan meja kat situ, keluarkan barang ni. Okay, nanti update lagi. Okay, almost there. Okay, sekarang kita sebab semua dah masuk bilik ni. So semua dah okay setakat ni. Nanti susun semula. Halin dah penat. Lepas tu bilik ni macam ni je dulu. Kejap tak. Lepas tu nanti baru Suri susun slow-slow. Kita makan dulu. Suri dekat wood fire ampak.
Dia cakap pakai macam biasa yang Suri pakai bila Suri buat video. Dia macam macam mana? Suri pakai baju tidur pun pernah juga masa buat konten. So Suri rasa Suri buat macam formal casual macam kemeja macam ni. Okey lah kot, tak tahulah tu macam mana. Hopefully semua orang pun biasa je dia orang pakai, so tak nampaklah Suri macam underdress. Wish me luck. Lepas tu kenapa cahaya matahari ni macam ni sangat? Suri dah lah tak ada sunglasses. Okay, jom. Macam biasalah kat KL ada tol. Rindu Kuantan tak ada tol pun. Watery ah? Oh, the teh tarik? Teh tarik the taste is nice, right? Oh, the teh tarik is nice. This one belum buat. Telur tau. But then, if you're not from Florida, if you've never heard of this before, we have a carriage house. So hari ni saya tak makan nasi, makan potato ni je. Dengan kambing yang Suri beli semalam. Kambing ni banyak lemak daripada daging sebenarnya. Tapi Suri suka lemak, so okey lah. There's a lot of shit to do. I'll be honest, I watched through this influencer's Instagram stories for like a Ini ada lebih juga potato yang malam tadi. So malam tadi Suri makan potato, kentang dengan nasi. So macam kenyang. Jadi Suri simpan dalam peti. Hari ni Suri panaskan semula. Ni pun telur yang anak Suri punya semalam. Dia tak habis. Telur egg roll yang tamagoyaki yang style Jepun tu. So ni satu pinggan yang Suri akan makan untuk lunch. Dua kambing, lamb dan lain semua potato, dan ada 3-4 egg roll. Suri letak garam sikit sebab tadi lupa letak garam. So inilah lunch Suri hari ni. Lepas ni Suri nak pergi buat pasport dengan ambil gambar untuk visa. Suri bawa korang. Ya Allah, Tak masalah yang kecil ni pun saya pun tak banyak juga. Apa dia tengok apa? Setakat dia tengok ya. Apa dia tengok? Bukan tu. Hari ni. tekan dekat bahasa ni. Itulah. Main pokok ni habis. Tekan record tu mesti berhala. Tadi okey je. Soalan dia kat dia. Semuanya. Okay, tadi kita orang pergi buat pasport dan siap pasport Suri dengan pasport Luna. Sekarang kita dekat Family Mart makan jap. Weh tak bagi. Oh, dia Okay, okey. Kejap lagi dah. Setengah jam lagi boleh? Okey. Setengah jam lagi. Mana nak we going home now? Jom. Clean up. Nah, Limai. Liam. Nah. Dia tak nak ada lagi pun. Jangan. Iman sini. Put in the trash. Nah. Iman sini, Iman. Mama nak tak ni. Liam. Spoon. Iman sini, Iman. Good morning.
Hari ni birthday Lucky. Happy birthday Lucky. Okay, so sekarang Suri nak tiup semua balon ni. Tema dia Mario. So Suri nak pump semua balon ni. Yes? You're not wearing pants. I didn't say past two. This is exercise for my arms. It's just on the floor. Yeah, this is 7. Wait. Number 7. H. This is 5. Lina. Wait, I think I buy the wrong one. You are 6. You're 6 or 7 this year. And it's okay. And Hafi is 8, right? I got the wrong number. Your first balloon. Tengok ni. Sinki Suri tersumbat. Suri tengah buat. Suri letak air. Suri buka air, letak ayam dalam sinki. Lepas tu sinki tersumbat. Lepas tu Suri tak perasan air dah meleleh sampai macam ni. Sebaik anak Suri perasan. Sebab Suri pergi keluar, Suri pergi letak kereta kat luar. Oh my god, tengoklah ni. Orang nak datang kejap lagi. Selalu macam ni. Ayam celup tepung. Tapi ni kena perap dulu.
Kita punya slide dah pasang. What's another P? Another piece. This is Y, right? This is I. Yeah, that's one too. Oh, T, P, Y. Okay. This is Y? Yeah. This one, okay? Happy. What's wrong, Liam? Liam, that's too noisy, Liam. Do I use the right one or not? Oh, the wrong A. I used the wrong A. And H. It's the wrong H too. Okay, put it back. This one. This was the Yoshi. Oh, this is the Yoshi A. Okay, let's do it again. This one is. Oh yeah, it The is. rest are right, right? Yeah. Just 2 is wrong. Yeah. This. Wow. We need to follow that line. Okay. Okay, boss. Good. You're the boss of me today. Yeah. That's my birthday. Because it's your birthday. Yeah, happy's done now. Happy birthday. Now we Okay. need to find this. Happy birthday to me. What? Sorry. Okay, one tip, please. Okay. I'll use a small one. Come on, tip. Take, okay. You need to be higher. So I use this one. Okay, this is too short. I want long. Longer. Okay, here. Ni macam rendah sikit, tapi tak boleh kita ubah. Yeah. Wow. Okay lah. Orang tak ambil awak lah. Siapa lama set dalam kereta? Siapa lama set dalam Grab? Tengah QR. Tahu orang QR. Baju. Aku tak tahu QR mana macam Cina punya. Apa tu? OBCB tu? Boleh tinggal hotel yang besar lah. Macam tu kau dulu sama juga. Ayah. Kan bukan masalah kita tadi. OCBC lah. OCBC. Okay. One more. Where's my thing start? I already put in here. You sure? Tak mati. Tahu dah, berhenti dulu. Orang baru siap pasang benda tu. Siap. Jadi kan dekat Ada orang buka. Kita biarlah tunggu. Tiba tak ada benda. air pun nak tunggu. Yang ni takut Tak, sebab benda, dia tipu je kosong. Dia tak masak pun. yang ni besar ni. Besar daripada pinggan ni sikit. Bismillah. Dia akan ke tengah. Oh, dia ada lengkuk tu nanti. Dia pergi ke tengah sikit. Mesti jadi itu. Wow. Afiq chef Macam Cakap macam tu. Bagi betul Afiq? Ha? Waktu sama. Ya, Aku nampak. Tu kat Ima. Durian test. Ya. yang macam bulat lain. Betul lepas balik.
Dia baru beli pada Shopee. Semalam sampai. Wow! Wait, Liam. Ah! Mami do it. Wow! Mama does this. Candle. Candle. Wherever have you? No, not like that. This way. Okay. Oh, macam. Itu kan musim dia resim tak? This. Okay. Tapi resim nampak macam We already have here. Happy birthday. We don't want this one, okay? dia punya customer service memang macam tu. Memang terbaik pada Grab. Are you okay? Rajin gila buat. Dia murah. Dia murah. Wait. Sekarang sebab dia naik semula commission dia 15%, aku tak bawa lagi. Dia kalau dia bagi nanti 5% aku bawa semula. Dia selalu buat promotion untuk driver. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Lucky and Afi. Happy birthday to you. Yay, blow. Mami ya. Belum. Okay, satu tu. Liam. Afi belum je. Yeay! Alright. I'll pick up. Not you. Why you want to cut? Lucky cut. Lucky's birthday. You cut after this you cut. cut first, okay? Lucky Lucky cut and Hafi. first. Lucky, And then Hafi, Hafi and cut. then you. And then you. Okay? Kau cry memang madai kau long undi. Yay. Okay lah. Nice. Alright. Mamma mia. Mamma mia. It's okay now. Afi, Mami, what? potong je tak apa. Mami, what flavor is it? Tak apa boleh je. Mami, what flavor is it? Vanilla. You get my vanilla. Vanilla. Hey. Yeay. Okay. Pakai your turn pula. Tepuk tangan juga lah kat dia. Okay, cut. Yeay. Okay, dah. Cut dia. Yeay. Dipotong tempat yang sama je. Yeay. Thanks, please. Dah tak? Rasa. Api buka tu. Tak boleh. Jauh dulu kan. Buka. Dah lepas situ. Guna kuku. Bagi mami. Mana? Koki ya? Kita takut je. Baik. Okay, baik. Nak ambil? I wish. No, cannot wish. I doa. Al doa. I doa. I Apa? I get in heaven. Wow, amin. Amin. Bismillah. Ada coklat sikit kat tengah. Coklat tidak. Hijau ni apa? Macam. Oh, pandan vanilla cakap. Ya, ke macam? Macam? Oh, dah tak boleh habis. Awak suka matcha ke? Awak suka matcha atau kopi? Hafi? Saya. Matcha dengan mama. Kalau awak suka matcha sama macam Mami ya? Masa suka matcha. Mami lah. Mami. Okay, do it. Dia suka coklat. Okay. Don't do that hard.
Nak bawa tu swimming cap lagi. Mak, kemahan dia hantu bawa baju. Alah, lupa juga bawa baju budak-budak ni. Baju dah tak pakai. Baju Afi tak buat. Kalau kemah-kemahan dia baru tahu ada. Dia nak pakai. Wah. Air macam tak kuat. Dia cakap tadi. Dia tanya air kat rumah ni tak kuat ke? Sepatutnya kat atas tu dia macam spray. Tapi tak spray pun. Nitik je. Tengok macam ni je. Api mandi tu bayar apa tu? RM5? RM5 30 minit, RM10 sejam. Kalau mandi macam tu 30 minit tak rasa kan? Memang patutlah Rasa mandi sekejap je. ramai-ramai lah tu. Budak-budak. Jadi awak 4 orang ke? 5 orang? Slide yang panjang tu best. Yang Black tadi tengok apa dia cakap, wow. Yang cakap pagi tu, wow. Ya. Sorry dia. Okay. Wow, banyaknya. Ni aiskrim. Ni kakak ipar Suri yang bawa. Saya jangan kentut. Dia tadi. Nak jadi nak. Ya Allah. Kenapa? Dah beli dah? Wah. Dua-dua ke? Dua-dua je beli? Tak, yang ni dia beli untuk diam. So dia ada boleh matching lah. This one? Lakra. Yeay, yang ni dah ada. Sebab mula-mula nak pergi beli mainan. Lepas tu rasa mainan nanti campak-campak juga, baju boleh pakai. So kita boleh cari baju. Dia tak main lah. Tu lah. Cari baju lah. Yeay. Baju Pokemon tau, nak Mario Thank you. Happy, open. Thank you, makcik. Thank you, Pakcik and Makcik. My pleasure. Love lah sikit. Love. Oh, tak. Okay, open. Open. Happy, open je. Tengok. Tak je, tak koyak tak apa. Sebab kita dah tak pakai dah takut. What's this? Remember we go buy together for happy? No? Wah. That is my. Daddy tak payah beli dah. Tak boleh. Daddy tak payah beli dah. Kan? Ada banyak lagi. Dia janji lain tau. Hey, I want thank you. Ni apa Lucky pilih sebab ni Pokemon dengan Switch. Hello je. Yeay. I want to read it. Okay. Later you read together, okay? Kalau happy. Okay, for you. Dah boleh leh dah. Yes. What? Tu dari siapa? Hi. Benda yang dia dah tahu tu itulah dia yang minta. Biasanya senang. Goyak je lah. Macam plastik. Dia macam plastik sikit. Memang kertas biasa. Nak gunting ke? Gunting. Pintai. Okay. Okay. Wow. What time now? What time? What time is it? Tak boleh nak beli jam pun ni. Main. Sebab dah tak ada. Mana Haji? Senang. Digital. Belajar. Ya. Okay. 5 times 5. 5 the first is 25. Okay, so 1 times 5. No, 125. 125. alright. Okay, Happy open. Open je. Open je, So tak. after this we cannot be late, okay? Mami wait for you 4:30. But I'll open it. From Cita. Oh, dah tu. Tak je tak. Tapi bahaya.
treat! Afi ada bola tengok ni. Mama sudah. Tunjuk kuku, masuk dalam kuku tu. Lah keluar balik dah. Ya. Kena tambah tepung. Tepung ni betul Mungkin sebab ni kot, sebab dia bawang putih. Agaknya lah. Lah, tak pasang pun. Kan original. Boyfriend dia kita tahu. Nak tengok ni. Mommy, I want this. Ha? Luna. 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 Eh, lama tak dengar Cakap juga. Sebab cikgu cakap betul mak Asian. Mak Asian kon. Mak Melayu. Hafi Cak. Asyik. Hafi Hana pun tak balik demam kan? Pada hari tu. Kenapa tak hujan lah? Pakai ubat. Iman okey je. Masa tu dah makan ubat tu. Lepas tu esok okey. Esok tu demam balik. Tak masalah. Nanti kan Pakcik dengan Pakcik tak pergi dekat Takut dia. baby 2 bulan meninggal. Tak nak kereta tu dia. So maksud Mana baju dia yang maksud beli tu? Tak boleh nak mana tu. Baju yang kembang tu. Sama dalam video dah tak boleh. Yang biasa tu. Ada duyung ni. Yang tu sebenarnya sampel TikTok sampel. Baju dah ada. Then I will use coffee. But I'll be that with some months. Kena buat apa tu? Macam tu Kena buat apa? उस दिन आपने मेरे माथे पर तिलक लगाया था उस दिन मेरे पास Ya? Yes. such an elaborate process and we Lovely. animators to own the performances. One of the founding Like this? principles No, that yeah. came up with when we started this was give Hey, jangan apa? back to the animators as much as possible. Part of that is them shooting these what we call lap. Basically, what kind of shape this shot is going to have, No. Articulation. speed. Next time is no video. Ya, Lina cuba untuk lari dari rumah. Tadi nak buka pintu guna kunci. And don't you out? Ya, dia nak keluar. Thank you Lilam. Lilam buatkan mami pizza dari Play-Doh ni. Nampak macam kacang hijau. Nyam 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 nyam. Yummy. Guys, play with your birthday present. Yes. Why Liam got birthday present too? It's not his birthday. This is my birthday. No, Leo's birthday. Yeah, but this is a late birthday present for Liam. What's in there? Late. Birthday for you. Yeah, this is Luki's birthday present from Bachi, and Machi is Pokemon shirt and Lapras shirt. It's Teddy Bye.
Kita makan aiskrim dengan cincau. Grass jelly. Yummy? Sambil tengok Squid Game The Challenge. Yang ni tak kejam, so kita budak-budak boleh tengok. Hari ni nak tulis Lucky punya birthday. Dekat kad ni dah letak dalam dia punya snack pack untuk kawan-kawan dia. Panjang sangat nak tulis ni. Ada 34 keping. 34 keping Mami kena tulis. Ni terlampau panjang. What should I write? The is old. But there's 34 card. I have to write all this thing. Yeah. Can you write it too? It's your birthday. But I waiting on Taka. You want to write? Bats. Why you change? This is capital letter and then this is lowercase. Why? Mommy, how to? Okay, dah siap kita buat macam-macam jenis. Ni Lucky tulis. Dia tulis bahasa Cina juga nama dia. Ni dia tulis. Ada yang Suri tulis. Campur-campur je sebab nak cepat. Lagipun macam ni nampak lagi tak. Nampak lagi biasalah, casual. Kalau tahun-tahun sebelum ni Suri akan buat stiker, print stiker, tapi tahun ni Suri tak ada ink dah, Suri punya printer, so tak buat dah stiker. So ini pun dah okey. Okay, sekarang kita nak pack Lucky punya birthday pack untuk kawan-kawan dia esok. Okay, ni bag dia sebab tema dia Mario. The snack in there. So satu ni ada 10. Lucky punya kawan ada 34 orang termasuk Lucky rasanya. Okay, wait Liam, don't put here yet. We also letak stickers for your friends, okay? Mario stickers. This is Minecraft, this is Mario. Mama, I get Mario. This is Mario too. I want Mario. Wait lah, give his friends first. Ini semua yang kita beli hari tu letak dalam pack. Lucky yang kena buat, Lucky have to do it. Yeah. So jelly stick, tam-tam, tapi ini can nama dia. This is sour chewy candy, cake, this tag, stickers and bag. So each bag put 6 things, okay? Okay, Mommy. You like it? Eating.
Mommy. Ooh. That's cool. Scared me. It's Nothing lah, just kidding. yeah, that's cool. Okay. It's okay lah. I'll give you two. Luki simpan stiker yang dia nak. Ini stiker yang dia pilih untuk bagi kawan dia atau tak. So, Give this to his friend. Put in the bag, Liam. ito yan. It's not for you, it's for his friend. Yeah, mommy. That's one. I like this. I like this. Okay. I want that Super Mario Kart Bros. Oh, Thank you. More? Nah. my expectations so high and so young. Last one. Okay, this is the last one. Oh my god. I see. So we just give sticker then. I see. What? See. See. Okay, mom. Okay, mom. I'm a mom now. I'm not mommy anymore. Mom. Mommy, you mommy. And you mama. It's very one, mommy. Mom. I'm mama and mommy and mom and Ibu and Oma. Kakak. Ibu. Wow, I'm kakak. Yeah. Because we're almost young. I'm almost young. Mommy, how old are you? Are you young? Are you almost young? Do you see me young or not? Yeah, I see you. You see, I'm young lah. Okay, you're young. Ding. Do, 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 ding. Okay, you'll be kakak. Okay, I'm kakak. Okay, kakak. Wow, how many is this? 34. Yeah. Okay, so dia baru je hantar Luki punya snack pack. Snack untuk birthday dia bagi kawan-kawan dia. Rasanya dia celebrate 9.30 kot. So dia tak bagi kek sebab teacher cakap tak, diorang tak prefer ada kek. So kalau ada kek pun kena potong siap-siap dan letak dalam bekas untuk setiap budak je. So dia tak buat ikut macam tu. Tak sempat. Lagi satu snack pun dah cukup. Dalam tu pun so dia letak kek yang dah pack, kek yang macam kek roll kek tu. Lepas tu Suri on the way balik sekarang nak bagi bekal Luna, nak drop kat taska dia. Lepas tu barulah Suri balik rumah dan boleh buat video. So macam tu lah Suri punya rutin setiap hari. Lepas settlekan anak balik rumah dan Suri ada masa dalam 5 ke 6 jam je untuk settlekan semua kerja Suri. Lepas tu pergi semula pick up anak, pergi bawa tuition ke, pergi mana-mana je lah. Kini tak boleh balik lagi, pukul 6 baru sampai rumah. Macam tu lah hari-hari.